Pernah tak kau nampak member gaji RM2,500 je tapi bawa kereta harga RM90,000? Kau pun tertanya-tanya, macam mana dia mampu Ataupun betul ke dia mampu? Ataupun dia buat-buat mampu? Hari ni aku nak sembang benda simple je tapi ramai orang buat tanpa fikir panjang. Kenapa orang tetap beli kereta walaupun hakikatnya harga dia sangat mahal? Sebab yang pertama, kereta tu simbol kebebasan. First kali, sebab kereta tu bukan sekadar kereta. Bagi ramai orang, kereta tu simbol kebebasan. Tak payah nak harap kat Grab, tak payah tunggu bas tengah panas, tak payah minta tolong orang. Kau nak pergi mana-mana, kau pergi. Kau nak balik kampung last minute, kau masuk kereta, jalan terus. Orang sanggup bayar mahal sebab benda ni bagi dia rasa hidup yang tak terkongkong. Sebab yang kedua, tekanan sosial dan imej diri. Yang kedua, dan ini agak pedih sikit lah, pasal tekanan sosial. Kadang-kadang orang beli kereta bukan sebab perlu sangat pun, tapi sebab tak nak nampak kalah. Kawan-kawan semua dah pakai kereta, lepas tu dia pun terfikir, takkan aku pakai motor je. Lagi-lagi kalau baru dapat kerja, baru kahwin, baru naik pangkat, kereta tu dah jadi macam satu lambang kejayaan. Sedangkan realitinya kadang-kadang bukan kejayaan, tapi komitmen yang makin menyusahkan hidup. Sebab yang ketiga ialah kerana kita memang perlukan kereta. Tak semua orang beli kereta sebab nak menunjuk. Ramai juga yang beli sebab memang dah terpaksa. Contohnya, orang yang kerja luar bandar. Tempat kerja jauh betul. Public transport pun tak ada. Kalau tak ada kereta, boleh kena buang kerja sebab tak datang kerja. So dalam kes ni, mahal ke tak mahal ke, memang nak kena beli kereta juga. So ini bukan kehendak lah ni, tapi dah jadi satu keperluan. Sebab yang keempat, ada orang beli pasal ikut trend. Trend yang macam mana? Kawan beli, dia pun nak beli. Kena pula dealer bagi zero down payment. Dia sambar terus. Janji boleh bawa kereta. Dia tak kira dah total bayaran tu berapa. Dia hanya kira, boleh bayar ansuran bulan-bulan. Cantik. On. Padahal ada banyak kos lain lagi. Beberapa tahun kemudian, baru rasa perit. Sebab yang kelima, sebab kereta tu adalah self reward. Ada orang beli kereta sebab dia rasa, aku dah penat kerja ni, so aku layak reward diri aku. Dia tak travel, dia tak pergi shopping barang-barang mewah, dia tak lepak kafe yang mahal-mahal, tapi dia beli kereta yang dia suka. Sebab tu, dia sanggup stretch bajet dia untuk beli kereta yang dia nak. Kadang-kadang orang ni bukan dia tak tahu dia bayar lebih, tapi dia sanggup. Cuma persoalannya, dia sanggup sekejap ke atau nak sengsara lama. So kesimpulannya, orang beli kereta walaupun mahal memang ada macam-macam sebab. Nak bebas, nak nampak berjaya, sebab terpaksa ikut trend, ataupun sebab self reward. Tapi sebelum kau buat keputusan nak beli tu, tanya diri kau satu benda je. Kalau bulan depan gaji aku sangkut, aku masih mampu bayar ke tak? Kalau jawapan kau kata tak, tolonglah jangan buat keputusan yang ikut nafsu. Sebab kereta ni bukan macam kau beli nasi lemak, beli pagi, petang dah habis makan. Kereta ni komitmen dia makan bertahun-tahun. Salah langkah, tersepitlah hidup kau.